Korang nampak kita orang dah basah-basah sebenarnya. Sebenarnya intro ni tak nak balik. So tadi Aiman lapar sangat. So tempat kita orang. Ya, betul. Ya, Aiman lapar. So kita orang tak sempat nak buat intro sampai lupa. So welcome back to my YouTube channel, Gadis Ayu Dan Abang Buncit yang bisa berkokok. Aina gadis ayu yang bisa berkokoh. Friendship kita sentiasa di hati. Bersama Aina rasa bahagia. Oh Aina, oh Jenar, supporter setia. So, konten apa yang kita orang nak buat adalah konten memasak, guys. Ya. Kita orang nak masak, Aina nak masak, tapi dia lupa bawa main course. Roti Ya. dia lupa bawa. Sebab apa? Sebab rushing. Terpaling rushing lah. Aku dah dah Oh. terpaling. Tak adalah, aku saja je bagi korang ambil masa barang-barang cukup. Dia Yelah, bukan Man. je saja nak ni. Tak Kalau apalah. pagi Aku tak salahkan siapa-siapa. Mungkin ada hikmah. Mungkin aku buat roti tu, dah bergulat ke? monyet ambil ke roti tu. Macam Faham mana pula ada monyet kat rumah kau? tak? Bukan kat sini. Faham tak? Tadi kita makan, tiba-tiba ada monyet ambil. So ada Itu rezeki hikmah dia. dia. Kau menghalang rezeki monyet tu. Tapi tu rezeki kita juga. Kenapa dia nak kena ambil rezeki kita? Tuhan dah atur lah tu. Okay lah. So kita orang konten Aina bahagian memasak. Nanti korang tengoklah sambungan before dengan after dia apa. Tak ada nak surprise-surprise. Kita punya ni dah ada pika kat sini. Kita ada ipan. Ya. Mana ipan ni? Tu. So kita orang nak masak dan nak makan. Okay guys. Ini betul sudah habis kah? Tak ni intro baru sampai. Baru intro sampai, tapi kita bahas lah. Dah jangan bagi tahu rahsia. Dia tak tahu. Okey, jom kita masak. Okay, let's go guys. Let's go. Masak. Woohoo. Okay guys, macam biasa dia kalau pergi mall, perempuan shopping, laki tu kat luar. Keluar. Tapi Air sekarang terjun ni laki mandi, kita Korang masak. masak. Tak apa angle aku ni. Sekarang ni sebenarnya kita orang beli roti canai Dengan daging pepperoni. Tapi pagi tadi kan ada kelewatan yang berlaku, jadinya Kita kena tak salah terurus korang tu. sikit. So tertinggal. Disebabkan tertinggal, tak apalah. Risau aku panas-panas ni. Kan? Boleh je kot. Ya guys, kita orang sebenarnya macam rahsia yang kita orang beritahu tadi lah. Kita ada tertinggal beberapa perkara. Ya. Dan Nasib perkara baik kita tu ada backup plan. Jangan main gila dengan backup plan kita orang. Kambing. Ni kita bagi dia cepat masak. Okey, aku letak kamera kat sana Aku set up untuk korang. Emang sumpah tu man. Okey guys, so Aina dengan saya nak buat dapur guys. Sebab dengan kau hari buruk pun rasa tenang. Dan tanpa sadar aku mula suka semua tentang sweet moment. Okay guys, sekarang Aiman tengah masak kambing. Boleh potong ke pisau tu tumpul? Boleh. Aku terpaksa bawa benda-benda yang tumpul sebab takut bahaya bawa yang tajam-tajam. Sebab bahaya sikit Aiman ni. Tak kenal dia. Takut. Tak kenal. Ya. Kita cinta. Dia lah dah kenal. Macam celaka. Dia spoil lah kita tinggal roti canai tu. Ya Allah, dah sedap je kita makan. Ada pepperoni. Aku tertinggal. Kalau kita mesti ada hikmah tu. Dah tadi lagi. Aiman lambat mungkin ada hikmah kita cakap. Kita tak tahu mungkin motor tu pancit setengah jalan ke skuter tu. Dalam hutan ada kabus lah. Jangan tegur, jangan tegur. Kamera, kita kat kamera. Jangan tegur. Dah. Dah masak ke tu? Dah ni, dah masak dah ni. So, apa lagi ada? Nak bodam pinggan. Sayur, carrot, Ya, aku tertinggal dua benda penting. Roti canai tu dengan daging. ke dalam kereta. Tak bawa. Aku dah keluarkan dah tadi pukul 7. Itu disebabkan aku dah baring balik 8 lebih tu, dah tak ingat dah nak ambil.
Kalau gerak, Sorry lah aku bangun kalau lambat. gerak pukul 7 tadi aku ingat. Sedap dia bau dia. Sedapnya. Ada sos dia ni. Hah? Ada dia punya sos. Mana sos dia? Untuk cicah tu sekejap. Kena panaskan. Kenapa tak masukkan sekali je? Tu tak payah cicah. Tak, maksudnya kita kita ambil je. Betul. Ke tak boleh masak macam tu? Boleh je. Khairul Amin, if you're watching this, Ini kambing perap apa? kambing perap rosyam. Rosyam. Dalam ni ada lagi sos dia? ada lagi. Ada daging lagi? Daging lagi. Wah, aku ingat ni yang ini je. Tak ada lagi. Okey, ke keluarkan masak lagi sekeping. Lepas tu baru masak dengan sos dia. Okey Aina, jom. Okay guys, so untuk konten kali ni, konten masak Aina dia agak rabus sikit. Sebab Aiman, semua salah Aiman. Aku dah excited dah. Kau memang kacau emosi. Tak. Nanti mulalah aku orang nak kata. tolong kau. Nanti mula orang kata, Aina ni cepat koyak lah. Biasalah guys, nak buat macam ni. Yang baik orang tak nampak, yang jahat dia orang nampak. Taklah siapa cakap kau jahat. Aku. Kau yang cakap diri kau jahat. Orang lain semua cakap kau baik. Nah, ada 2 keping dalam tu. Okey, kita masak satu-satu lah Nyam-nyam. Nak rasa sikit. Panas weh. Makan sambil mandi kat bawah. Api dah buka ke? Belum. Sekejap. Panas ni. Tak ada pinggan lagi. Ada, jap. Tak apalah Nah. Kita teruskan dengan semangat Nah. Semangat lah. Semangat! Nah, semangat! Semangat lah ni. Cepat cakap semangat! Semangat! Pandang kamera, semangat! Semangat! Ah! Orang yang kalau tengok konten aku terus kan mesti dia macam asal Aina macam tak cakap kan. Cepatlah! Korang kena tengok konten Pika, pergi ke konten Ahmad, pergi ke konten Aina. Semangat! Cepatlah. Lambat! Sorry, semangat! Tak baiklah Nah Aku macam ada beli tu. ni tadi, semalam, kari ayam dengan ubi kentang sebab Apa kata kita makan kari kambing dengan kari ayam? aku nak buat kari kambing kan ni. Sebab aku nak buat makan dengan roti canai. Tak apa, roti tak ada Nah. Jangan risau. Kita kena lupakan benda yang dah tak ada. Nak bau bawang tak? Tak payah kot. Ha. Tak ada yang kecil ke nak curi? Tu yang kecil. Kenapa? Tu yang kecil. Besar lah. Basuhlah sayur tu. Guna air rumput tu ke? Air rumput, air sungai ke? Air sungai tak kotor lah. Kotor, kau dah kencing kat atas tadi. Air sungai kan mengalir. Tuan nak buat macam tu Nah. Buat macam ni Nah. Macam tu Nah. Aku sebelum masuk AI, aku private chef. Private chef kat mana? Kat rumah. Boleh. Macam lemak aku bila berlompat-lompat macam tu. Asal tak boleh pula? Macam ni. Kau tangan kau terus tolak. Okay. Macam masak Maggi. Kau prank aku ke weh hari ni? Ha? Kau prank aku ke Mana hari ada? ni? Aku rasa kau prank aku lah. Mana ada? Takkanlah aku semalam datang sini set up. Aku rasa macam kau prank aku. Tak tahu kau pakai kamera apa. Mata monyet agaknya. Aku pakai kamera abadi. Kamera abadi yang record tapi tak boleh delete. Apa benda siut? Kau kenapa ni? Kau pernah tengok kamera abadi? Tak lain tu eh. Bukan. Aiman. Ya. Yeah.
Aku bawa air. Air Tapi apa? tak tahu kau minum ke tak. Air apa? Bukan pikat lain tau. Aku tak bawa pikat lain tau. Tak, aku tak mengharapkan pikat lain. Aku tanya air apa? Air peach. Air peach mana? Air peach ni air favourite aku. Aku tak tahu nak beli air apa kat kau. Betul air favourite kau. Beli kan air favourite Pika. Pucuk harum. Lain macam air dia. Macam pucuk paku ke. Air sayur. Air macam-macam. Okey. So saya dah masak, Aina kena potong daging ni. Semalam kita orang letak kat freezer supaya dia maintain sejuk. Potong dalam tu lah. Potong kat sini. Sebab nanti kalau aku buat ni kau tak ada tugas. Nah. Tu tak boleh. Kau ada mangkuk besar lagi. Boleh lah tu masuklah balik sini. Angle tu sumpah nampak macam kalau tak atas tanah. Oh, tak nampak. Tak boleh, tak batu tadi. Aku angkat. Oh panas. Ni panas lah Nah, jangan pegang. Kau boleh tahan kan? Kan? Kau boleh tahan kan? Sebab kau dah pernah rasa panas sebelum ni kan? Panas apa? Panas cinta kita. Apa benda siut kau ni? Panas man. Aku dah cakap panas. Ya aku tahu. Ni alas daun. Tak nama panas. Lalat pergilah. Dah lah tak tolong orang. Kapan dia bercinta? Jadi tahu datang sini nganga mulut dia. Tu. Sikit lagi kena belakang aku tu. Kena teguk aku siap kau. Kalau kena aku macam mana man? Ha? Kalau kena aku. Sebelum kena kau, aku kena dulu. Weh! Sikit lagi tu kena kepala aku. Oh! Kalau korang nak tahu kenapa kita menjerit, boleh tengok konten Ipan. Aku rasa Pika jenis tak masuk dapur. Yelah aku So rasa. dia takut kat sini nanti dia pegang pisau nampak macam dia tak pandai pegang pisau. Betul? So kantoi. Macam Ipan pula. Dia kata dia kulinari. Ya. Tapi tak macam kulinari pun. Aku rasa Ipan sebenarnya ada feelings kat aku. Feeling kat kau. Sebab apa? Sebab dia terus tersuka aku. Oh ya? Sebab tu dia tak nak duduk sini. Kalau dia duduk sini nanti dia tak boleh. Dia cannot stop looking at me. Oh my god. Bahayanya. Yang bahaya Ha? Bahaya. Kan? Nanti Pika nak partnership dengan siapa? Pika partnership dengan siapa? Dengan Ipan lagi. Sebab aku memang tak suka Ipan. Nah, Ha, panas. Kau tahu tak kau pakai topi macam mana? asal? Macam hip hop zaman dulu punya Tak boleh, dia style. lagi lawa kan. Jadi tiba-tiba, wih. Pan tolong basuh. Boleh Pan? Okay guys, Pika Pan ada dekat sini. Tadi dia orang tengah bersukaria. Tak tahulah dia orang bercinta ke apa belakang kamera. Yang penting air mana? On top. Aiman, masa sebelum aku masuk permanent, engkau rasa engkau nak aku masuk permanent tak? Kan ada dua pilihan. Time tu kan kau study. Aku dah beli barang study dah. Tapi tak study pun. Mak aku cakap kat rumah, Kenapa? ni Aiman dah bagi barang ni, hang kena masuk belajar lah. Sweet. Man, sambung lah Man. Apa? Sebelum aku permanent, Ha. kau nak aku permanent tak sebenarnya? Kau macam ada serabut perempuan ni? Tak dah. Tak kau tak jawab soalan aku pun? Aku nak ke permanent lah. Sebab semua orang dah ada partner. Partnership content. Lepas tu tiba-tiba kau dengan Airif pula. Alamak, tak ada harapan ni. Aku ni cari orang baru ni. Habis tu aku Ni kapan? Daniala. sebelum Daniela, Ha. Najla sama siapa? Aimala. Itu sebab pilihan dia pilih aku. Kalau tak, memang dia masuk pun sebab kau. Mana ada sebab bakat dia lah. Dia bukan masuk sebab aku. Ya, memanglah sebab bakat dia. Tapi maksudnya kalau partnership lah. Kalau nak main dalam game Abe.
Macam itulah. Kira-kira. Air malah. Bagi aku air malah. Tak. Kau air mana? Ha? Air malah on top God. Masing-masing on top. Makan pun asing-asing. Yang tulang-tulang kena letak kat tepi. Dah. Siap dah you. Ha. Dah. Ha? Kau dengar? Kita diam-diam je lah. Tu ambil daun. Tahu lah Aina partner kau ni nak. Aina rupanya partner kau ni complicated juga kan? Ya, aku nak Aina makan sorang-sorang God. Aina. Sedap kan ngambil ni? Cuma sedap kami dia. Try. Try. tak nak, aku dah makan dah tadi. Kau Makan makan. Kambing. Yang kau makan. Bab. Banyak pula lebek. Dah tengok. Tengok. Tengok, jangan sentuh. Ada kamera. Tapi tak boleh nak. Ni aku pun. Weh, kau letak apa ni? Weh, Iman. Itu Thousand Island letak dengan kari. Kau lain macam kau ni. People ni boleh tahan. Ni dah jadi kari masak lemak ni. Sahur bambur God. Culinary Ha, kulinari. Tu je modal aku tiap-tiap kali. Kulinari. Weh, cepat weh carrot. Nanti lambat ni. Ya, betul. Ya, kalau dalam sinking Dah, kau boleh payah masuk. letak lah, tak payah letak lah kot. Ipan jangan Ipan. Tak payahlah. Itu buat kunyah-kunyah je lah. Lepas tu kita makan apa ni? Ada nasi. Imun turun sini. Okay dah nak. Kita dah siap dah, bagi tahu. Kita dah siap dah nak. Dah siap dah korang, Aiman cakap. Okay guys, so pick up point memang sangat-sangat membantu daripada awal masak sampai hujung masak. Yes. So kita nak makan ni guys. Kita nak makan. Astaghfirullahaladzim. Kenapa Astagfirullahaladzim? Ya Dia lap kat Allah. aku Rona. Ina tolonglah, dia lap kat aku. Lap je. Kenapa macam tu? Sebab aku banyak membantu Aina dari tadi. Tak. Kau bantu apa? Bantu untuk legakan hati dia. Ni konten makan paling tak bermaya aku pernah tengok. Mana penat. Asal kita penat? Sedap weh. Siapa tahu sebab apa kita penat? Kita tahu sebab kita bangun pukul 7. Pukul 6. Lepas tu kita pukul 7. Lepas tu apa lagi Apa nak? yang penat tunggu? Penatlah menunggu. Aina pernah tak menunggu nak? Tapi aku tak penat pun. Masa tu tak. Aku tak penat-penat tunggu cinta Aina. Hai man. Oh my god. Lambat-lambat. Oh, Aku dah blushing awal lah. Kita betul-betul menikmati pasal di sini. Banyak. Kenapa Man? Pedih. dia apa? Tekak. Asal aku pedih. Pedih lagi cintaku padamu. Iman. Kami couple setahun 4 bulan kah? Kau dengan Aiman? Bila korang break? Waktu di partnership. Hmm? Waktu di partnership. Kenapa break? Aiman ada lelaki lain. Ya ke Man? Namanya Valerina Santiago. Valeria. Valeria. Valerina atau Valerina? Tapi aku pun memang mau tinggal dengan Aiman juga. Sebab aku ada Sophia Jen. Yang pegang kayu golf tu. Sayang, Denda ikut. Kau nak kata yang Sofian tu lagi cantik dari Pika. Bila masak, Puji Pika cantik. Sofian cantik? Yang ni? Tak. Maksudnya dia nak kata kau tak pakai makeup tak lawa. Apa? Jahat tu. Ada.
Kamu lagi mesti adanya tapi dia tidak. Maksudnya Pika sayang Ipan? Tak. Aku tak terima dia pun. Kalau Aiman? Sayang Ipan tak? Valeria Santiago. Maksudnya? Tapi aku sayang Sofia Din. Pika blushing. Aku tak pernah nampak Pika blushing. Aku tak pernah nampak Pika blushing. Ada. So cute. Suka yang bermakeup macam tebal. Yang natural dia tak suka. Lelaki banyak tu lah. Model. Tak jealous. Aku cakap tu. Jealous. Random. Jealous. Jealous. Random. Ada perasaan sama aku kan? Random. Jujur ya? Random. Ada perasaan nak bagi tahu. Tengok apa lagi Aku rasa awkward kat sini. Aku pun. Aku pergi ambil air mineral jap. Apa benda ni? Ayolah, lamakan sedikit egomu dan anda. Aku dah boleh kalau Aina dah akan begitu. Nak ayam kan? Oh my god. Thank you. Take care, pergi ambil air. Oh tak pergi eh? Pergi. Kunci kereta kat mana? Dekat Sofia Din. Ada ke dia dekat sini? Ha? Sofia Din ada sini? Ada. Tapi dia tengah tak make up. Tak ada. Kenapa Aina angkat-angkat ketiak? Aina tak pakai deodoran ke? Yang lalat lah. Oh. Like that. Aiman tengok Ipan. Astaghfirullahaladzim. Tengok Ipan. Batu ni berat ni Pan. Habis tu? Berat lagi nak melupakan Aiman. 고양이 소리는 봐 같이 너무너무너 내게 애를 부리며 너무너무너 내 심장이 Okay guys, so kita orang dah makan dah kenyang. Terima kasih untuk Ayah Aimana. Aina. Aina je. Aina. Kasih Aina. Sama-sama. Betul jugalah. Aku sudah sampai office tadi pagi. It's okay, people make It's mistake. okay. Tapi bila fikir balik mungkin ada hikmah. Tapi Tuhan pun ampunkan umat dia, apalagi kita yang manusia ni. Terima kasih. Aimana. Terima kasih Ayah Aimana. Thank you. Thank you. Semoga murah rezeki. Amin. Nanti So, kita buat hiking ke kali ke berapa lagi? tapi make sure kali ni korang yang plan. Boleh. Kita orang punya plan, ada jadual kan Pika? Dan lepas ni kalau nak pergi tempat awal-awal pagi, sleep over rumah each other. Pika tidur rumah aku atau aku tidur rumah Pika, kau tidur rumah dia. Kau tidur rumah dia. Aku tidur rumah kau. Ha. Ya. Yes. Sebab kalau next plan kami Pika Pan mau bawa Ayah Aimana, kami ada tentative pula. Jadi don't worry. Ayah Aimana tinggal melengkapi konten je. Mana memang melengkapi each other pun. So sweet, so sweet. Okay guys, so ni dah Kejap, bulu hidung tu. ini dah yang ketiga. Konten kita orang yang ketiga, jadi sekarang konten terakhir. Korang kena tengok empat-empat, okay? Siapa korang? So guys, thank you so much for watching Sehingga kita berjumpa lagi Di next episode. Minta maaf kalau dia tercarut ataupun terkasar bahasa je. tadi. Satu perkataan je. Apa dia? Dia sambung bercakap ni. Oh iya ke? Berita. Kita Kami. Kenapa kita kami pula? Okey, balik. Kita Sudah Habis Rancangan kali ini bersama 2 talent dari dan talent ke? Talent di kapan X. Ai mana? senggol. dang. Kita tak serupa. Tapi kita serumpun. Bagai serai kita serumpun. Okay dah, bye guys. Bye-bye guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Tolong you cut je. jaga kita di satu
macam angin datang. Aku fikir curi habis ni. Hilang. Tak ada kau marah sangat ni kenapa? Akhirnya bukan